Halo sahabat, selamat pagi, selamat bekerja kepada yang bekerja. Nah, hari ini saya on the way pergi ke klinik ni sahabat. Tengok tu budak di belakang tu. Allergic dia, allergic. Dia allergic kena pool, klorin. Kami mandi water pool semalam kan. Dia semua badan dia reses. Merah habis seluruh badan, gatal. Hari ni dia tak pergi sekolah dah, ponteng. Bukan ponteng lah, sick leave. Ni bawa dia pergi klinik. Jadi mandi dekat pool tu sahabat, kena hati-hati jugalah sebab klorin dia tu kadang tidak ngam kan dengan body kita. Anak saya tak ngam lah dengan klorin tu. Jom sahabat, ikuti saya ya. Races sahabat, races kena mandi dekat pool. See your hand. Semua badan dia ni kena ni. Tak nampak sangat lah dekat video ni. Tengok tangan dia. Kalau nak bawa, kalau pergi mandi kat pool kan, kena hati-hati juga. Oh, dengan dia punya klorin tu. Tengok. Semua badan dia gatal. Tak nampak sangat lah dalam video ni. Ada side. Semua merah-merah. Dia macam tebal dia punya kulit tu kena dia. Tak nampak. Macam ni lah, tengok nampak tak dia punya merah tu. Dia tebal-tebal nampak dia tu. Badan dia semua habis merah ni. Tangan semua, kaki semua, satu badan. Tengok. Satu badan. Jadi dia sick leave lah hari ni, tak masuk sekolah. Nah, ini kita nak bawa dia pergi ke klinik dulu, pergi cek dengan doktor, ambil dia punya sick leave semua. So kepada sahabat yang pergi ke pool tu, kena hati-hati jugalah dengan dengan perubahan anak-anak kita kan. Kalau mereka mandi, kena tengok jugalah, kena cek jugalah badan mereka. Ya, anak bongsu saya pun dia punya pipi semua semalam tu dia macam sunburn, sedangkan tak ada panas kan. Jadi itu semua kena klorin lah. Kita pergi klinik, cek dia punya races ni, cek dia punya mau ambil sick leave lah. Yang sebetulnya ambil sick leave dengan medical check up lah. Klinik, kita pergi klinik. Di klinik dah. Tengok saya punya wallet kena klorin semalam. Wallet saya ni, towel saya atas dia. Nah, kena klorin bah, putih. Memang kuatlah klorin dekat water pool tu. Nah, ini dia punya ubat. Dia punya ubat dengan dia punya sick leave sudah settle. Ni sick leave dia 1 hari. Ni semua ubat dia lah. Ni ubat tahan gatal. Nah, ini ubat inflammation. Okey, settle. Nah, inilah tugas hari ini, ekstra tugas hari ini. Lepas ni kita kena bekerja-kejar lagi, pergi ambil balik anak si bongsu balik dari sekolah. Bagi Bobby lah. Apa ni? This one is okay. I can open. No, you cannot share with me because I coughing. Otherwise you cough too. Cough. Yalah, coughing. Hi.
Show mommy what you eat.